Saya dah mula simpan emas dah lama dah, tapi saya tak ingat berapa ringgit yang saya mula simpan pada awal dahulu. Boleh ke saya nak cek? Bagi tuan-tuan yang ada persoalan yang sama, tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. So bagi tuan-puan yang dah mulakan simpanan emas tuan-puan boleh sahaja cek setiap kali tuan-puan tambah emas, setiap kali tuan-puan jual emas, setiap kali tuan-puan buat auto debit ataupun tuan-puan keluarkan emas fizikal. Tuan-puan boleh cek saja detail dia dalam history di dalam account Gap Public Gold. Dekat history ni kita boleh cek sebagai contoh, kita dah mula simpan emas 5 tahun yang lalu, kita tak ingat bilakah, berapa ringgit kah kita mula simpan pada hari pertama kita mulakan. Boleh cek di situ, boleh tengok harga per gram, boleh cek berapa ringgit kita simpan dan lain-lain. Dan tuan-puan yang dah jual emas pun boleh saja cek dekat history tu, kita tengok bila kita jual pada waktu tu berapa ringgit yang kita dapat dari Public Gold. Tuan-puan juga yang dah set auto debit boleh sahaja cek detail auto debit tersebut di history. Dekat Public Gold ni, dalam akaun Gap Public Gold semua dah ada, semuanya telus. Kita boleh cek semua transaction kita yang kita jual, kita beli dan lain-lain lagi lah. Kita boleh sahaja cek di hujung jari. So bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas hari ini, macam mana cara dia? Senang saja, tuan-puan boleh klik link dekat profile saya, daftar terus akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Oleh itu dekat Public Gold ni sangat mudah, kita boleh cek semua history dengan simpanan emas kita. Akhir kata macam biasalah, lah senangnya nak simpan emas.